Dia terpaksa tahan sakit period pain dia tu. Dia tak boleh kena jentik sikit. Sebab benda ni aku pernah kena dengan perempuan. Perubahan emosi tadi lah. Bukan perubahan, dia tak ada perubahan emosi pun. Dia sebab dia tak shock. Dia. Dia tak shock dengan period pain dia tu. Benda tu di-create. Yes, benda tu yang di-create sebenarnya. Tapi aku tak nafikan ada je perangai lelaki yang bodoh-bodoh. So lelaki pun sama bodoh juga kalau yang jenis macam gini. Tapi kalau lelaki yang elok-elok layan kau, cuba nak treat kau dengan cara yang nice, kau pula buat hal perangai macam cipai lah. Jadi untuk yang tadi tu menjawab sikit. Tapi conclusion daripada aku dapat ni, daripada member kita ni, conclusion dia aku rasa kawal emosi lah sebenarnya. Betul. Bila sakit ke apa, semua kita lelaki pun kalau sakit gigi. Ada video sebenarnya ni saya pernah mention pasal kawalan emosi. Sebab perempuan kan ada 9 nafsu. Cara pengawalan emosi dia tu lebih sukar berbanding lelaki. Lelaki ada 1 nafsu ya kan. So saya setuju dengan statement kawan saya ni, Halimunan. Saya merasakan Datang lagi. Stora datang lagi. Okay. Memang teruskan. Aku tak ingat poin aku mau lagi. Mana dia? Mana dia? Halimunan. Ya tadi menjawab dah. Tapi untuk saya tambahlah sikit pasal emosi ada 9 nafsu ke semua. Walaupun ada benda tu 9 nafsu, 1 nafsu, tetap awak kena menjaga. Jangan menjadi bangsat dengan nak membackup perasaan awak dan bagi dekat orang yang di depan awak. Tak boleh. Sangat-sangat tak boleh. Sebab kita ada common sense. Setuju? Setuju. Dalam perhubungan kena ada common sense. Lelaki tu penat kerja ke apa, ada barang dengan kau? Tak ada barang. Engkau je yang aku garang. Nampak emosi. Baru lepas putus. Dia period juga tu. Jadi dia emosi. Dia tak nak kawal emosi dia. So aku rasa sampai sini saja kita, okey? Aduh. Babi pergi anjing. Podcast tanpa studio, tak tapi tak jaga.